dia pernah diviralkan. Bukanlah viral satu Malaysia ni, tapi dia pernah diviralkan dekat satu grup dan diorang menggelarkan Kak Nina ni adalah seorang wanita gila sebab duduk dekat tempat macam tu dengan benda-benda macam tu. Mistik ni muncul selepas John ni dah tak ada. Pada awal John ni membeli bangunan kedai Shoplot 3 tingkat ni, Kak Nina ni pun tak tahu, dan John tu pun tak tahu. Sebelum diorang membeli Shoplot tu, bangunan tu, tak tahulah dah ditinggalkan berapa lama. Tapi masa diorang dah beli, dah siapkan apa semua, berniaga sekejap kat tingkat bawah dan duduk kat situ juga, tingkat 2 dengan tingkat 3 tu memang diorang duduk, tak ada apa-apa, okey. Memang kebanyakannya lah, bila waktu dah tengah malam macam tu, sesiapa saja yang lalu dekat depan ataupun dekat sekitar zon bangunan kedai tu, memang akan nampak. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Terima kasih sebab sudi untuk meluangkan masa. Dan kepada korang yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan juga guys, jangan lupa untuk support hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Sebelum aku memulakan penceritaan dalam video kali ni, aku nak memohon maaf terlebih dahulu sekiranya sepanjang video ni kalau ada apa-apa kelemahan, kesilapan yang aku terlepas pandang, macam ada bunyi-bunyi bising yang termasuk, bunyi-bunyi yang kurang menyenangkan yang ada sekeliling, aku mohon maaf. Dan insyaAllah aku akan cuba perbaiki di masa akan datang untuk memberi kualiti yang lebih baik lah. Tanpa membuang masa, apa yang aku nak kongsikan, cerita seram dalam video kali ni, dia pasal ada seorang wanita ni, umur dia dalam lingkungan 40-an macam tu lah. Mengikut pada perkongsian dia, ini memang kisah benar. Yang rarenya, ini adalah kali pertama perkongsian kisah seram yang aku dapat dan disiapkan serta dengan bukti sekali, iaitu bukti rakaman CCTV. Tapi sayangnya guys, gambar-gambar yang menghantar kisah ini, yang berkongsi kisah ni, gambar-gambar yang dia bagi tu, aku tak dapat save. Aku terpadam guys. Tapi apa pun kisah ni memang kisah yang benar. Atas kepada korang lah, korang nak nilaikan macam mana. Kisah ni dikongsi dari seorang akak ni, nama dia pun aku ingat lupa, tapi nak lebih senang aku panggil dengan nama Nina lah, bukan nama sebenar. Dia ni menetap dekat Perak, tapi dekat mana tu kata dia jangan beritahu lah, rahsia lah kata dia. Dan dia bukan asal daripada Malaysia guys, dia berasal daripada Thailand. Dan macam mana dia boleh menetap dekat Perak tu, dia berkawan dengan seorang lelaki Chinese. Benda-benda yang menyeramkan ni datang selepas teman lelaki dia ni meninggal dunia guys. Dekat Perak tu, dia menetap dekat satu bangunan Shoplot, ada 3 tingkat. Dekat situlah perkara-perkara mistik ni berlaku guys. Nina ni bagi tahu dia pernah diviralkan. Bukanlah viral satu Malaysia ni, tapi dia pernah diviralkan dekat satu grup dekat area situ lah, grup penduduk yang di mana penduduk dekat situ semua kenal dengan Kak Nina ni, dan diorang menggelarkan Kak Nina ni adalah seorang wanita gila sebab duduk dekat tempat macam tu dengan benda-benda macam tu. Cerita dia macam ni. Pada awal perkenalan Kak Nina dengan teman lelaki dia ni, nama dia pun aku lupa lah, tapi aku gelarkan John lah. John, bukan nama sebenar lah. Dengan John ni, diorang memang berkawan, lama-lama tu bercinta. Lepas tu John ni, dia bawa Kak Nina ni berpindah duduk dekat Perak, sebab John tu duduk dekat Perak dan dia ni seorang ahli perniagaan, ada bisnes sendiri. Jadi macam mana Kak Nina ni boleh duduk dekat bangunan Shoplot tu? John ni lah beli untuk dia duduk bersama dengan Kak Nina. Dan tak silap, tingkat pertama bawah sekali bangunan Shoplot tu, diorang ada berniaga dulu, berniaga kain, jual kain apa semua. Lepas tu lama kelamaan perniagaan tu macam tak boleh go, diorang tak buat, dan disewakan tingkat bawah sekali tu pada orang lain. Di awal fasa kehidupan Kak Nina dengan John ni okey lah, tak ada apa-apa yang macam menakutkan, biasa je. Pada tahun 2001 nak masuk ke 2022 kot,
Aku agak macam tu lah, sebab kisah ni pun Kak Nina ni dah lama dah kongsikan, tapi aku baru berkesempatan nak sharingkan guys. Tapi lebih kurang macam tu lah tahunnya 2022 kot. John ni dia sakit, lepas tu dia meninggal dunia. Dan benda-benda yang mistik ni muncul selepas John ni dah tak ada. Pada awal John ni membeli bangunan kedai Shotlot 3 tingkat ni, Kak Nina ni pun tak tahu, dan John tu pun tak tahu. Sebelum diorang membeli Shotlot tu, bangunan tu, tak tahulah dah ditinggalkan berapa lama. Tapi masa diorang dah beli, dah siapkan apa semua, berniaga sekejap kat tingkat bawah dan duduk kat situ juga, tingkat 2 dengan tingkat 3 tu memang diorang duduk, tak ada apa-apa. Okey, itu yang Kak Nina tu pelik. Lepas John tu tak ada, muncul macam-macam benda yang menyeramkan guys. Kak Nina ni juga dia bagi tahu, bila dia duduk kat situ seorang diri dan ditemani dengan bermacam-macam entiti ada kat situ, kalau ikutkan kata dia, sebenarnya dia tak mampu guys. Dia memang nak berpindah balik duduk dekat Thailand, tapi dia bagi tahu benda tu amanah. Sebab John tu pernah bercakap dengan Kak Nina ni, pernah bagi tahu nanti kalau dia dah tak ada, tolonglah jangan tinggalkan tempat ni, duduklah kat sini. Memang dia belikan untuk Kak Nina ni. Bukan tu je, keluarga Kak Nina dekat Thailand pun macam bagi tahulah, tak payahlah duduk situ, dia pun dah tak ada, tempat tu pun dah ada gangguan macam-macam apa semua. Tapi Kak Nina ni dia berpegang pada amanah John tu. Punyalah seram tempat tu. Memang sekitar situ semua tahu pasal tempat tu, sehingga kan penduduk dekat sekitar situ menggelarkan Kak Nina ni perempuan gila sebab duduk dengan benda-benda macam tu. Sebab Kak Nina ni ada bagi tahu juga macam mana dia orang ni boleh tahu bangunan Shotlot tempat dia tinggal ada benda, yalah benda macam tu kan. Memang kebanyakannya lah bila waktu dah tengah malam macam tu, sesiapa saja yang lalu dekat depan ataupun dekat ialah sekitar zon bangunan kedai tu, memang akan nampak dengan benda-benda tu. Daripada jauh, daripada seberang pun boleh nampak bila tengah-tengah malam ke atas. Lepas tu pula bila diorang tahu ada seorang perempuan duduk situ, iaitu Kak Nina ni, itu yang diorang gelarkan Kak Nina ni tak betul sebab duduk tempat macam ni. Padahal Kak Nina ni tak sampai hati, dia terpaksa berpegang pada janji dia. Antara benda-benda yang menyeramkan yang terjadi guys, apa yang Nina masih ingat ada satu hari tu dia pergi ke tingkat 3 tu nak kemas-kemas barang. Masa ni pun dah ada buat tengah malam. Waktu dia kemas-kemas dekat store tu, sambil-sambil tu dia tengok-tengok CCTV. Memang real dia nampak ada cahaya tau, bulu kilir dekat tangga. Dan orang tangga bulu kilir terbang sana sini. Dan benda tu Kak Nina kata penanggal lah. Memang agak terkejut lah. Memang permulaan Kak Nina ni memang takut, dan dia tak tahu nak minta tolong dengan siapa tau. Sebab yelah nak minta tolong dengan siapa, kat sekitar situ semua macam dah menggelarkan dia tak betul. Dia tahan je lah seorang-seorang. Bukan tu je, yang dekat CCTV apa dia nampak tu bukan setakat entiti tu je, macam-macam entiti, tapi dia tahan je. Itu tak pelik lagi. Ada juga insiden yang lain, di mana bila dia tidur dan dia terjaga pada 2-3 pagi guys, dia terbangun je, dia ada nampak depan mata dia, dalam bilik tidur dia, ada seorang wanita baju putih rambut panjang. Masa dia nampak tu, dia tak tahu nak buat apa, diam je. Boleh dikatakan berhari-hari demam, sampai dah jadi immune dah guys. Lama kelamaan benda tu hilang lah. Tapi hilang bukanlah hilang terus, dia datang balik setiap hari guys, gangguan tu. Dan juga dekat tingkat 3 juga ada satu sudut meja. Meja ni meja jahit. Masa tu dia nak menjahit dalam pukul 3 pagi kot kata dia, nak jahit baju tak silap dia kata. Bila dia penjahit meja jahit tu penat tertidur. Bila dia tertidur dekat meja jahit tu, dia terasa dekat sebelah dia ni macam ada bulu besar guys. So bila dia terasa macam ada benda tu, dia pun tersedar lah, macam buka mata tengok, oi besar, mata merah, berbulu guys. Tapi mujur sepanjang Kak Nina duduk situ dengan gangguan-gangguan yang ada ni, dia tak adalah histeria ke apa ke, cuma benda-benda ni datang mengganggu dia, memang dekat-dekat tau dengan dia. Sampai dia pun dah tak tahu nak buat apa, dia dah macam rasa dah biasa. Walaupun dah biasa, dia kata takut juga.
Sebab setiap hari bila dia cek CCTV dekat laluan tangga, bermacam-macam benda yang melintas, bermacam-macam benda yang duduk dekat tingkat 2. Tempat dia duduk ni, tingkat 2 ni ada, dekat tingkat 3 kat Blaze Store tak payah cakap lah. Dia kata dekat tingkat 1 je macam tak ada sangat. Ada kalanya sampai membuatkan dia rasa macam takut nak tidur tau. Sebab dia kata bila dia tidur, tak tahu kenapa mesti macam ada benda yang mengejutkan dia pukul 2-3 pagi. Mesti terbangun. Dan bila terbangun memang dia nampak macam-macam. Hari ni macam gini, besok macam gini. Pergi tingkat 3 pun diganggu dengan benda macam-macam. Dan benda-benda yang nampak ni memang dekat-dekat dengan dia. Dia jadi pelik. Masa John tu ada, benda ni tak ada. Tapi bila John tu dah tak ada, kenapa pula boleh muncul benda-benda macam ni? Tak silap aku juga pernah bertanya kan pada Kak Nina ni, tak ada ialah jumpa sesiapa perawat ke, pernah dapat 1-2 orang tapi tak menjadi. Ada yang tak sanggup disebabkan dia dah berjanji dengan John tu nak amanahkan, dia duduk je lah macam tu. Sayangnya footage CCTV tu dia ada sertakan guys. Memang ada bukti, aku dah tengok memang kat dalam tangga tu ada gangguan. Tapi aku terpadam guys, tak sempat nak save. Dan aku cuba menghubungi Kak Nina ni semula, dah tak dapat. Tapi apa yang aku sampaikan ni, ini adalah kisah dia yang dikongsikan dari beliau sendiri. Dan akhir sekali aku tak tahu Kak Nina masih duduk kat rumah tu ataupun tak. Dan kalau dia masih duduk, ada lagi kegangguan tu, aku pun tak pasti. Tapi itulah guys, sedikit perkongsian kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ini berkenaan dengan seorang wanita duduk di satu bangunan rumah kedai 3 tingkat bersama dengan entiti-entiti yang bermacam-macam ni, sehingga digelar oleh penduduk dari situ perempuan gila. Kalau korang nak komen, nak nilaikan, nak bagi pandangan ke pendapat, korang drop komen korang di bawah. Terima kasihlah sebab sudi menonton video ni. Aku harap korang sudi untuk stay support Faiz Cerita. Aku mohon maaf jika ada salah silap, kesilapan, ada bunyi-bunyi bising yang termasuk. Aku mohon maaf sangat-sangat. Terima kasih sebab sudi menonton. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk support Faiz Cerita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share dan klik notification. Dan guys, kalau korang ada kisah seram yang menyeramkan, misteri ke, korang boleh email atau DM Faiz Cerita untuk kongsikan pengalaman korang tu. So itu sahaja untuk dalam video kali ni. Teruskan support Faiz Cerita guys. Stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.